Cu, kau balik raya ni berapa hari? Tak tahulah, tak weh. Bos suruh balik cuti dulu. Kau kerja mana dah? Orang lupa lah. Alah, ni dekat Selak Horizon. Selak Horizon. Bukan kat sana ada krisis ke? Itulah tak weh. Bos suruh balik cuti dulu tu. Tunggu lepas raya, dia telefon baru boleh pergi kerja pula. Dik. Asyik main game je lah. Biasalah tak weh, budak-budak. Kita dulu pun gini juga. Adik, kenal tak siapa ni? Tak kenal. Kawan ayah ke? Itulah budak zaman sekarang. Asyik main game, main telefon, berkurung dalam rumah. Sanak saudara sendiri pun tak lupa. Tak nak sedar ke? Itulah budak zaman sekarang. Asyik main game, main telefon, berkurung dalam rumah. Sanak saudara sendiri pun tak kenal. Ini Pakcu, bapak saudara adik. Bapak saudara adik? Bukan ke ayah sepatan kera ke? Ni bapak saudara sebelah mak adik. Dah, mari sini salam. Bukan ayah lah. Dengan Pakcu ni. Siap Pakcu? Sehat. Pakcu pandai main game? Pakcik bolehlah sikit-sikit. Dulu pakcik main getik je. Jomlah lawan. Adik main je lah. Pakcik baru sampai nak rehat. Nak. Adik main game ni pakai tim mana? Mestilah Manchester City ayah. Tangan adik ni kalau ditoris dengan pisau keluar darah biru tau. Orang dah tak pakai Manchester City ni. Dah lah kalah UCL dengan Real Madrid. Ayah ni, kenapa nak kena sindir tim adik? Tak naklah buat video. Asyik kena sindir dari pagi sampai malam je. Lain kali pakailah West-Weston kau. Ni asyik kalah je. Budak-budak Gen Z je pakai Manchester City ni. Tengoklah budak zaman sekarang tu. Orang cakap dia tak nak dengar. Pandai main game? Boleh juga. Cuba main game.